Kalau you pernah dengar, bagi setiap penyakit ada ubatnya apabila betul ubatnya tu, yang orang lupa tu bila betul ubatnya. Dan maka sembuh pula dengan izin Allah saja, bukan kata kalau you dah dapat ubat, dah ada teknologi semua, kalau kalau Tuhan tak izinkan tak boleh juga. Faham tu? Jadi kita kena cari ubat yang sesuai. Sebab apa? Satu penyakit je yang tak boleh baik, itu penyakit tua. Bukan tua dari segi umur 80-90 tu, tak. Tua dari segi sel kita. Kalau pun umur 20-30-an, kalau kena rosak, kena racun selalu, kena stres selalu, kan orang ramai kena breast cancer, kena leukemia dan sebagainya. Sebab apa? Pemakanan lah, udara dan sebagainya. Jadi kita kena faham, semua-semua ni kita kena lawan betul-betul melalui 3 proses. Satu fizikal, kena cari ubat, kena ambil suplemen, kena buat yang alami. Satu lagi secara fizikal dah siap, kena buat psikologi pula, kena betulkan minda, dan ujung-ujungnya roh pun, spiritual, kaitan kita dengan Allah. Dan sebab tu kalau kita mainkan pula dengan yang alami seperti apa ni, katakan bunga lawang, kita ambilkan katakan halba, tahu tak, ataupun kita ambil ni lah chili powder saja, ataupun ambil cinnamon ni. Kalau cinnamon ni saja, kayu manis saja, you dah ada penawar. Jadi kita kena terus cari sampai dapat. Faham?